Inap sayang. Hari ni adik akan gerak ke nilai. Ipan dengan Inai ni kan, ya ampun biatnya. Kejap dulu Pan, Mami nak standby carrier untuk kakak Inap kamu. Ipan. Tadi kan ada orang datang jumpa Mami. Dia kata dia peminat awak, dek. Ipan ada kat rumah, Mami jawab. Sekejap Pan, sekejap. Kejap lah dek. Sibuk betul lah korang kan. Macam yang Mami selalu pesan dekat rumah mak baru tu, jangan nakal-nakal dengan cakap mak baru awak. Ipan nak gerak ke? Nak terus. Lah, Ipan dengan Inai ke dekat dalam? Kamu masuk dalam carrier, nak pergi mana? Tak puas ke Mami bawa jalan-jalan selalu? Lagi Mami spray dulu. Sebab perjalanan kakak Inai agak jauh, Mami kena spray dulu Feliway ni untuk mengurangkan stres pada kucing. Kita tak nak kucing takut, jadi kenalah guna Feliway spray, okey? Mami tak nak cakap sedih-sedih, nanti ada yang nangis pula. Yang penting membesar dengan sihat. Maafkan Mami, okey? Kalau sepanjang Mami jaga adik ada yang terkurang ke, InsyaAllah Mami baru awak boleh buat yang lagi baik daripada Mami buat. Ipan kenapa? Sayang dia. Yang ini adalah adik punya bekalan. Mami dah simpan semua kat dalam sini. Nanti boleh kongsi-kongsi dengan family baru dekat situ tau. Jangan makan sorang-sorang pula. Kan? Anak bujang Mami dah seko ini. Saya bagi tengok dulu. So far dia memang tak ada masalah kalau peluk. Okay, ni ada 3 jenis. Lepas tu wet food. Ini adalah instant pouch. So sekarang kibbles yang diorang makan adalah yang ini. Lepas tu kita ada supplement paste kat sini. Apa ke bagi banyak-banyak ni? Ini memang saya bagi dekat siapa-siapa ambil kucing memang bagi. Tak apalah. Okay. Last. Cream magic. Oh ya, betul. Dia sertakan ni takut on the way terkencing ke apa ke. Next vaccine is pada tahun depan. Ini dia punya cert. Cert memang nama yang saya letak lah. Ini adalah kita punya agreement. Contoh kat belakang ni nanti kena sign. Kita jumpa malas nak buang masa, nak settle cepat. Satu ni tadi punya tu kopi Alright. So, ingat tahu apa-apa jadi dekat dia ke tak kisahlah. Nanti bagi tahu saja. Jom sayang.